Hai guys, kali ini kita nak explore satu sisi Kelang yang mungkin ramai orang belum pernah tengok. Welcome to Surprising Selangor Kan Ada. Perjalanan kita hari ini bermula daripada Office Tourism Selangor. Hari ini kita akan spend satu hari penuh explore Royal Town Klang. First, kita nak pergi mana ni? Breakfast kat mana? First kita nak breakfast dekat Congkok Kopi. Kopi apa? Congkok. Congkok apa? Congkok Kopitiam. Untuk first stop pagi ni, kita pergi ke Congkok Kopitiam. Okay, jom kita masuk Congkok Kopitiam tu. Kalau korang jenis sukakan old school breakfast spot, tempat ni memang heaven. Masa kita masuk je kedai ni, terus rasa macam classic vibe. Betul orang cakap, kadang-kadang tempat yang paling simple ni lah yang paling sedap. Sejujurnya, banyak sangat kuih-muih yang ada dekat sini. Daripada nasi lemak pulau ketam, kari pap dan pelbagai jenis kuih. Rambang gila mata dekat sini. Orang kata kari pap dekat sini padu. Tanpa buang masa, tanpa fikir panjang, jom kita try. Orang kata kalau kedai ramai-ramai macam ni, makanan dia sedap. Kopi apa? Kopi campur butter. Oh, apa rasa? Rasa buttery lah. Ada creamy sikit, minyak-minyak sikit. Tapi dia sedap. Sedap. Goyang, roti bakar, nasi lemak pulau ketam 2, kuih kotak, kari pap besar 1, kari pap sardin 1. Abang total 30 berapa proses? Lepas Chinese Kopitiam style, kita move pula ke satu lagi tempat kopi yang sangat unik dekat Klang, Dindigo Karapeti Kapi. Okey, jom kita try. Pakai tea and then the fresh milk, lepas tu palm sugar kita bagi bang. Kita pakai masalah. So dia punya treatment macam ni lah. Kalau tadi vibe dia klasik Kopitiam, yang ini pula lebih kepada authentic Indian coffee experience. Kalau korang datang sini, korang boleh tengok secara live cara dia orang bancuh kopi. Memang style nalar ke orang panggil. Sedap. Okey, sekarang kita jalan cari hidden spot pula. Ini dia mural kebangkitan Gagak. Memang rara gila mural kat sini. Kalau korang suka ambil gambar OOTD, street photography, memang sesuai dekat sini. Dan Gagak yang pengasih. Spot ni memang wajib singgah. Tak jauh dari situ, kita sampai dekat Laman Seni Safari. Tempat ni memang penuh colour. Setiap lorong ada artwork. Ada vibe old town, ada vibe kreatif. Memang syok jalan dekat sini. Santai-santai je. Kalau datang petang, memang cantik lah untuk ambil gambar. Lepas tu, kita masuk pula dekat Galeri Raja Sultan Abdul Aziz. Bangunan dia memang cantik gila. Bila kita masuk je dalam, baru kita tahu yang banyak sejarah Selangor sebenarnya bermula daripada Klang. Dekat sini ada macam-macam koleksi diraja. Kami pun baru tahu. Gambar lama dan barang yang bersejarah. Kami pun penat jalan. Mestilah lapar balik kan? So, sekarang kita singgah dekat Family Kopitiam. Tempat ni memang chill, simple dan vibe lokal.
Mari makan. Perut pun dah kenyang. Okey, mari kita teruskan perjalanan kita. Pergi ke mana tu? Okey, jom kita tengok. Ini dia Play Cafe di Klang. Kalau datang dengan member ataupun family, memang best lepak sini. Paling sesuai, recommended. So dekat sini kita ada ni, tengok ni. Show tu. Dia ada souvenir, dia ada local product, ada coffee, board game, ada lounge. Story House. Story house. Ya. So ada apa dalam ni? Dalam kami ada banyak information, tourist information. Okay. Like, Bab Klang. it's talk all about Klang. Okay. And selain tu, Then dia ada also- cafe juga. Yeah. So what's your special menu kat situ? So in our special menu, we use the bak kut teh as our dishes. Our bak kut teh is pork free. So free. Yeah. It's not Macam ikutih lah. Yeah, actually it's a fusion food. Fusion food. Yeah. As you know that you can see our menu. So we have lots of different fusion food. For example, like we have bak kut teh breads, which is we use the bak kut teh herbs to make the breads. Okay. So But no pork lah. yeah. Tapi dia vegetarian. For the vegetarian, we are not vegetarian now. Oh. But we also in the same time we also have a roasted chicken and some spaghetti. And for the pasta, we also have Klang carbonara, which is the bak kut teh taste carbonara, but it's totally pork free also. Okay. Yeah. That's cool. Panjang sangat member ni bercerita. Korang dah dengar sampai habis ke? Pinned by the foreigner, they draw about their own country. Like for example, she is from China. Is a barista from China, so she draw about her country. And also we have a German, Lithuania, and a lot. So this is hotel or Actually, it's a cafe, and also we have a rest lounge. So for rest the- lounge. Yeah. Not to sleep but rest. Pit stop lah. Also can sit here. Oh, okay. Can Yeah, sit it's here. like a backpackers hostel. Oh, backpackers hostel. Yeah. So for the people who wanna stay here, they can take a look. We have a day pass, weekly pass, monthly pass, and also the hour pass. So for the travel, Untuk 1 hour 20 ringgit. yeah. 3 hours 30 ringgit. Okay. Yeah. For day pass, Untuk launch sahaja. Kalau private is 120 per day. Yeah. Okay. It's a very traditional coffee in Klang already. Yang ini yang dah siap kan? Ya, yang sudah siap macam ni dalam. Kami macam pack. Satu pack different business. So one of the business in Klang is workers in the port. So because they need a lot of energy to maintain their work, so they comes out with the dish in Chinese cuisine. It is bak kut teh. So in here we have pot. This clay pot actually before this is for cooking bak kut teh, but it's broke already, so we put it here to make a design to talk about a story of bak kut teh. And here there's a bak kut teh sauce that we mix. Is a Klang herbal sauce. Is a halal bak kut teh sauce. Okay. Yeah, so Yeah. it's easy to use. You just cut it off and then you pour into water. So the supply is actually from here, from Klang. Or you guys, the supply. We are the one who create, but all the ingredients that we use is actually we make from OEM. Yeah, but we create the things and we get a halal cert. So for example, not the Muslim only in Malaysia, but all around the world, when they come to Klang, they can try bak kut teh. They can try the what is the dishes in Chinese cuisine. How much you sell? Per pack is 13 ringgits. You just add this sauce and then pour some water and then put whatever meat you want. You want lembu ke, you want chicken ke, chicken ke, also kambing ke, can. also. Kambing pun also can. So Putih. yeah. Yep. Can you describe the taste? Yeah. Saya rasa tak. Dia rasa pandan. Saya rasa Panas sikit. Ujung-ujung tu ada rasa panas sikit. enak banget. Signature diorang Hello Yappy. Dia macam beer, tapi dia bukan beer. Hmm. Dia coffee. Sangat sedap, refreshing.
I memang suka kopi yang refreshing. Macam Americano kan. Jeremy nak serve kita aiskrim batu teh. Okay. Batu bukan babi batu is daging. So jangan salah faham. Itu bahasa Hokkien. You okay? Ada orang Member nervous apa? ada orang cakap boleh, ada orang cakap tak boleh punya. Jom kita nak. Kami just tunggu Claris lah. Kerana Klang tu Royal Town kan. Jadi kami buat. Oh, I like the ceiling tu you buat tinggi je. Jadi semua chicken punya. Okay guys, so kalau you pergi Play Klang Cafe, you boleh beli this passport Berapa harga dia? 15. RM15. So you akan dapat this Klang Ambassador punya member. So dekat sini kalau pergi certain restoran dalam this diorang boleh dapat discount and special rate. So dekat sini juga ada passport so that you boleh chop atau stamp. Sambil kita chop and stamp, kita belajar. Cuba chop. Kita belajar tengok story of Kraus. Ingat kan? Ya. Okay, kita try. Okey, sekarang kita stop jap dekat Jambatan Klang. Simple je tempat ni, tapi view dia datang memang tenang. Boleh nampak sungai, bandar Klang dan suasana Klang yang still hidup sampai sekarang. Pasar Jawa ni dia ada banyak jual keripik-keripik yang sedap dan sangat fresh. Contohnya ni sukun tu jarang kita nak dapat. Sekarang kat mana je? Dekat pasar. Kalau di mana-mana pun jarang ada stok, tapi kat pasar Jawa. Tempe-tempe. Pasar Jawa ni juga dia disenangi sebagai tempat untuk barang Muslim and Muslimin Muslimat. So kalau nak pergi haji, nak pergi umrah, sini tempat dia. Madu. Ni mi apa bang? Ni goreng mamak ni bang. Weh memang sedap rasa. Tengok ada anak anjau yang ni, tempoh memang. Tempoh lah.
Alright. lah. Guys, ini adalah menu kedua. I think Brother Shah tu, nama dia Shah kot. Dia tak belanja kita orang apa nama dia? Mi goreng. Mi goreng. mamak. Tapi rojak tadi aku dah bagi 9.5. Bayang ni nanti kita tengok. Ini memang padu. Serius. Ini start ni. Dah start punya. Azhar ni biasa duduk. Rasa macam unreal lah. Dia punya apa, lemak-lemak dia, apa, dia punya rencang dia. Sedap lah, sedap. Memang tak pernah try. Legend ni kira daripada bapak saya lah. Bapak saya daripada tahun 74. Daripada tahun 74. Daripada depan tu. Lepas tu pintu ambil belakang. Lepas tu macam ni lah kita duduk menjaga ni sambil-sambilan. Kira memang kita memang masakan mi goreng, rojak ni semua memang terbaik lah. Cendol semua kita pakai santan ori kan. Boleh. satu je. Dia pun tak. Oh, cakap apa? Nalar ke? Nalang dia. Review matcha latte tu apa? Matcha latte. Dia macam latte biasa lah. Yang ni macam miso, yang ni jika macam miso. Jika macam miso tu strawberry ham. Lincah ni Lincah ni macam mana? Matcha tu dia macam matcha jadi roast. Dia rasa Macam roasted. dia roasted. Oh, Jen matcha? Dia sama juga. Oh, roasted juga. Yang tadi saya nampak yang coconut ni. Coconut matcha latte. Kan espresso coconut water flood. Apa ni? Dia espresso dengan coconut water. Espresso flour. Hand beaten honey lime ni apa? Madu dengan ni lah. Apa ni? Dia buat sendiri. Boleh? Boleh? Itu satu. Saya regular. So tadi ada order ichigo macam miso kan? Untuk second purchase dapat 50% off lah. So hand beaten honey lamb tu jadi separuh harga. Oh, okey. Boleh. Sini ada apa aiskrim eh? Aiskrim ada juga. Kita tengok aiskrim eh. Jom. So what's yang masam ada ni? Asam boleh dry berries, yuzu dengan mango. Kalau campur tak boleh? Boleh? Kena rasa. Boleh? Kita rasa. Tu apa tu? Yuzu. Yuzu. Yuzu macam limau. Okey. Cuba rasa. Saya nak rasa yang tadi dah makan kari-kari. Kita makan yang masam-masam. Sedap. Cik nak apa? Sedap. 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 This one mango. Cuba rasa. Mana yang okey tadi? Yang ni ke Yang yang rasa ni mango ke yuzu? Yang ni wajib. Kedai ni cozy lah. Cozy. cozy?
Calming. Ha. Kening. Apa rasa first masuk cafe ni? Cantik. Boleh tengok review dia punya interior. So cantik. Thank you for watching our vlog until the end, our first vlog. So korang kita ada nak bagi hadiah lah, nak bagi oleh-oleh daripada Kelang. Oleh-oleh apa tu? Oleh-oleh kopi. Krepek. Macam okay. mana nak dapat tu? So korang boleh komen, like, share dan subscribe. So yang komen tu kita orang akan tengok mana komen terbaik. Betul. Kita akan bagi oleh-oleh ni daripada Kelang. Guys, jangan lupa untuk like, comment and share. Tak perlu jauh. Selangor kan ada. Bye.